1 dinar. Video ini khas buat peminat emas dinar. Tuan-puan boleh tengok video ini sampai habis dan save sebelum ia hilang dari FYP anda. 1 dinar di dalam tangan saya ini bersamaan dengan 4.25 gram emas berkutilinan 999. Sebelum ini 1 dinar datang dalam bekas begini dan sekarang desain baru 1 dinar diletakkan dalam kad begini. Harga 1 dinar hari ini sekitar RM2,000. Bagaimana cara untuk dapatkan 1 dinar keluaran public gold ini? Pertama, belian secara full payment, iaitu secara bayaran penuh. Cara ini sesuai bagi yang ada duit cash. Kalau tak cukup bajet, jangan risau. Tuan-puan boleh buat belian secara Easy Payment Plan atau EPP selama 6 atau 10 bulan. Tuan-puan tak mampu nak buat komitmen bulan-bulan? Tiada masalah, tuan-puan boleh cuba cara ketiga, iaitu menabung sikit-sikit dalam akaun emas Gap. Bila sudah cukup gram emas iaitu 4.25 gram, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk post emas ini ke rumah tuan-puan.